Seisi istana yang dikasihi, tak molek jika ada anu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Sebagai pembuka tirai ucapan, Patik dengan penuh sukacita mempersilakan Paduka Ananda Ahmad Al-Muiz dan Muhammad Nasir untuk mengungkapkan baik bicara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang teramat mulia Sultan Al-Haji Ahmad Al-Haj, Paduka Seri Sultan Kerajaan SKK Darul Kayangan. Yang diraih Yang teramat mulia Paduka Permaisuri Nur Azmah Ibni Syamsuddin serta keluarga. Yang amat berbahagia orang kaya Menteri Paduka Tuan Merangkap Pengurusi Majlis Lambaian Kasih dan Bulan Budi Datuk Muhammad Tahir bin Osman. Yang amat berbahagia orang kaya Tuanku Paduka Raja Datuk Paduka Nur Jihan bin Pat Aris. Yang dihormati Pemanda kita rasmi sekalian rakyat jelata yang dikasihi dan jalan takluk kerajaan SKK Darul Kayangan. Pada hari yang penuh kesedaran ini, izinkan saya, Ahmad Al-Muiz, selaku Ketua Murid, menyampaikan serangkap dua kata sempena persaraan Ustazah Nur Azmah yang telah berkhidmat dengan penuh setia sejak tahun 1991 hingga 2022. Penghargaan dan kasih buat Ananda Ahmad Al-Muiz dan Muhammad Nasir atas bicara yang disampaikan sebentar tadi. Sekalian memandang menteri dan rakyat jelata yang ada. Bunga disemat biru nila, mari diambil di Tanjung Bidara. Dengan hormat kami persila, Tuan Kambing mengungkap bicara. Dengan penuh takzimnya, hamba memohon Yang Teramat Mulia Sultan Azahari Ibni Ahmad Al-Haj, Paduka Seri Sultan Kerajaan SKKD Darul Kayangan pula untuk menitipkan bingkisan buat seisi negeri. Mohon bicara pemilihan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diraih Yang Teramat Mulia Paduka Permaisuri Nur Azmah Ibni Syamsuddin serta keluarga. Yang bahagia Amanda Menteri Penuh Kanan SK Tanjung Darat. Yang saya hormati tetamu yang hadir pada pagi ini. Yang saya lihat di depan saya mantan Guru Besar SK Tanjung Darat. Bagi terima kasih kepada mantan Guru Besar kita. Rindu lama tak nampak kat Facebook je. Puan Najah Raizana, juga guru-guru kita yang telah bersara, Teacher Badamati, dan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Barisan guru-guru SK Tanjung Darat, khususnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah,
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dewan ini bagi kita meraihkan satu majlis yang amat bersejarah. Selaku pengacara ciri mengendalikan majlis pada pagi ini. Sebelum mengundur diri, ampun dan maaf kami pohonkan sekiranya ada kembali mata dan terlampau cara sepanjang kami berbicara. Saya serahkan majlis ini untuk diteruskan oleh Yang Amat dan Bahagia Puan Sri Fadilah binti Muhammad Yunus. Dengan segala hormatnya, majlis dipersilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanda lambaian kasih saya dengan Mudi, majlis dengan segala hormatnya berjemput dan persilakan Yang Teramat Mulia